Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang Musa Tuan Abdul Rasil bin Al-Jidin, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka. Yang Musa Tuan Syed Isa Al-Sagaf, Pengarah Negeri Sondai Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Melaka. Orang yang sibuk kebelakangan ni. Dulu dia kat pejabat, hari ni dia masuk sekolah. Yang dihormati SP Azmi bin Aziz, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, orang yang menguruskan isu-isu skema kat Melaka ni. Saya akan pergagal dari hari yang hantar saya WhatsApp laporan kejadian orang Melaka yang kena tipu dengan skema pada hari sebelumnya. Boleh nampak nama dia, saya seram. Apa lagi orang Melaka kena tipu. Sekali keluar 18, 17, 15 orang Melaka yang kena tipu. Langka 300, 500. Sekali keluar 2.9999 juta. Tengok kejap kandang, kejap balai polis Aikro. Bila kandang tanya sikit aku orang Luyung. Bila saya tanya betul-betul orang Luyung. Baca report penuh, minta report penuh, yang kena tipu doktor. Mabuk. Saya tak pasti tadi apa yang telah dikongsikan oleh Inspektor Nur Amira. Ada tadi kita kongsikan tadi apa yang dikongsikan. Penceramah ketua-ketua komuniti madani Negeri Melaka dan ahli jawatan kuasa Task Force bagi menangani judi atas talian, internet fraud dan jenayah cyber Negeri Melaka, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua komuniti, semua yang hadir pada bersama pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Datuk Haji Khairul Nizam bin Roslan yang tak dapat bersama pada hari ini atas ketentuan lain yang tak dapat dihilangkan. Dengan lafaz Assalamualaikum. Dimaklumkan tuan-tuan dan puan-puan dah berada di sini daripada pagi sampai ke petang dalam menerima penerangan tentang masalah judi online, skema, dan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sebagai ketua masyarakat, ketua komuniti yang boleh membantu menyebarkan semula maklumat-maklumat ni. Ni masalah penyakit skema, judi online, pinjam aloh ni dia berangkai, dia saling berkait. Untuk perkongsian, sehingga semalam orang Melaka yang dah sedekahkan duit pada skema 30 juta ringgit Malaysia sehingga 2 hari bulan Jun. Baru separuh tahun dah 30 juta. Tahun lepas tahun 78 juta. Maknanya kalau setengah tahun 39 juta. Tahun ni dia menurun sikit. Harap jangan ada yang jackpot pula dalam tempoh 6 bulan ni. Tahun lepas jumlah yang kita terima dia besar-besar, 4.8, 2.8, 5.1 juta. Tahun ni kalau tak salah saya 2.9 PSP ni 2.9 juta yang kena tipu bekas regional manager bank. Bekas regional manager bank. Dia kerja bank. Dia bukan jaga bank, dia jaga regional. Dah tu dia cari lawyer dengan lawyer pun tipu 2 kali report. Saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan tentang masalah dia kerja bank ke apa. Masalahnya yang pandai macam mana pun, kalau dia kena tipu, dia kena tipu juga. Bila mana kita satu tahap kita leka dan lupa. Kita ingat kita pandai segala-galanya, ingat dah pandai datang sini kelas master kelas, dah pandai buat video TikTok tentang skema, tentang judi, kita rasa kita tak kena tipu. Ni janganlah esok keluar report nanti tengok yang kalau kena tipu ni orang kat sini. Penat orang berceramah, orang larak. Penat suruh buat video, last sekali kena tipu. Doktor tahun ni 2 orang. Pegawai bank yang tadi tu bekas pegawai bank, yang pegawai bank yang bekerja pun ada lagi. Ni penyakit, bukan penyakit yang boleh dibuat main-main. Yang tak sekolah kena tipu, yang sekolah pandai pun kena tipu, yang terlebih pandai pun kena tipu. Penat MC buat kerja, penat penerangan buat kerja, dah tak tahu apa gaya lagi dah. Tapi
Tapi kesedaran, bila baca balik report tahap pemahaman tentang masalah skema, ada. Macam mana boleh kena tipu? Terpedaya. Sebab apa terpedaya? Kebanyakannya satu perkara, tamak. Kenapa tamak? Duit sikit nak jadi banyak dengan keadaan cepat. Itu antaranya lah. Ni tamak masalah sikap. Susah nak cakap. Sendiri tamak, sendiri jawab. Yang nombor dua ni adalah sikap yang tak reti nak bawa-bawa bertanya. Terima apa-apa berita, kelam kabut nak selesaikan segera. Kalau dapat surat saman, kalau boleh hari tu juga, minit tu juga dia nak bayar saman. Minit tu juga nak cari polis nak selesaikan. Respon tanpa merujuk pada sesiapa. Ini pun satu penyakit juga ni. Yang penyakit ni lah, orang tuan-tuan, tuan-tuan semua selalu kena ni. Orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik, jarang kena saman. Ada yang tu yang tak pernah kena saman, tiba-tiba bila dapat surat saman, dia jadi cemas, jadi takut. Bila cemas, jadi takut, jadi kelam kabut. Bila jadi kelam kabut, semua buat kerja pandai-pandai tanpa merujuk. Orang tu kata jangan begitu siapa, elok dia pun sama ikut jangan begitu siapa. Orang tu suruh pergi duduk diam-diam kat bilik lain, dia duduk seorang-seorang bilik lain. Dia tak ada cerita bomoh ke tak ada bomoh lah tuan-tuan dan puan-puan. Dulu zaman Nampuah, iyalah bomoh boleh jauh-jauh sampai. Sekali zaman internet dan IT ni dia tak ada bomoh lah. Tapi bagaimana dia memainkan perasaan dan jiwa kita. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh diperdaya. Ini tentang masalah skema ni. Hari-hari dia mengerikan. Bagi yang tuan-tuan dan puan-puan dikongsikan hari ini adalah masalah judi online. Judi online ada satu tabiat ni. Tua, muda, laki, perempuan sama dia. Dia duduk tunduk pandang handset tu, yang ingat dia baca Quran, dia mengaji, tak ada. Dia tekan tak sudah. Dan aplikasi dalam talian ni, dia berkait rapat dengan pinjaman alung online. Dia tahu bila mana kalah, dia tawarkan pinjam. Kalah pinjam. Lepas tu datang Japron minta pinjam nak bayar hutang. Lepas tu bila YB tak bagi pinjam, dia kata YB jahat. Ini macam mana penyakit ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain sebagai pemimpin masyarakat ni, perhatikan kawan tu. Bila tengok tunduk semacam tu, jangan ingat dia berzikir panjang, tak ada lah. Dia tekan, dia nak keluar gambar ikan, gambar naga, gambar singa, tak tahu. Tak berhenti. Apa dia? Wah, tahu? Jangan main-main. Ini masalah yang berakar umbi. Bila dia menggunakan aplikasi talian ni semua yang kita tak ada punca kuasa yang nyata. Sebab undang-undang judi kita tak banyak tahun dulu sebelum zaman Merdeka, sebelum zaman tak ada. Merdeka ni yang undang-undang zaman maju. Kita baru nak naik taraf lah undang-undang tu. Jadi apa yang berlaku ini hari kita banyak kelompongan daripada segi undang-undang. Tapi kat luar sana menyalahkan polis ambil tindakan. Polis pun dengan menyampah, tangkap lepas. Dakwa dengan harga yang tak seberapa, keuntungan yang dapat kepada penjual yang berbeza. Benda ni yang kita nak selesaikan. Apa dia? Kesedaran. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan bersama kat dalam dewan ni belajar bagaimana kita boleh berkongsi. Bagaimana kita boleh berkongsi dalam bentuk media sosial, sama ada gambar, video. Dan berkongsilah dengan bijaksana. Nak buat video bagi kesedaran, jangan sampai terperangkap. Terperangkap maksud saya, niat nak bagi kesedaran, tapi sebenarnya dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan yang buat promosi kedai judi yang mana nak boleh pergi. Ini yang selalu berlaku ni. Dia nak bagi kesedaran kat orang, tapi dalam masa yang sama, kat sini dah orang boleh datang beli top up online, judi online ni semua. Ini masalah skema, masalah judi online hanya boleh diselesaikan dengan kesedaran diri. Penguasaan undang-undang bukan sekadar tak boleh, tapi teknologi telah mengubah cara penipuan yang berlaku. Kita ubah undang-undang begini, dia naik taraf begini. Kita ambil tindakan begini, dia naik taraf begini. Jadi jalan yang ada, yang paling jelas dan nyata adalah tentang kesedaran bagaimana supaya dia tidak dimulakan. Selagi ada permintaan, selagi itu ada pembekalan. Jadi kita berhentikan di pembekalan. Tuan-tuan sebagai ketua komuniti, puan-puan yang sama sentiasa bersama masyarakat ni, gunakanlah ilmu ini memberi penerangan.
kongsikan. Sebab banyak kerosakan yang berlaku di Melaka ini berpunca daripada judi online, pinjaman wang, daripada alung-alung ni. Dan ini agak menyesakkan kita. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan dikelilingi oleh orang yang dikenali, yang terlibat dengan benda-benda ni semua. Sama ada jadi penjudi tegar ke, tak jadi penjudi tegar, penjudi part time ke, tapi bila mana dia dah bermula, susah dia nak jumpa jalan berhentinya. Tengok nanti sama-sama benda ni kalau tak dikawal oleh tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan bantuan polis dan agensi-agensi terlibat, dia ni akan jadi barah dalam kehidupan. Ni bukan cerita masalah penyakit orang Melayu, ni semua bangsa pun terlibat sama. Melayu, Cina, India sama naik ke. Dia kena tipu sama je. Orang Melayu, Cina, India, yang kata Melayu dia kena tipu, Cina dia yang tipu tak. Sama je keadaan dia. Yang menjual ni kalau dapat, betul. Macam di Duyung, dia tangkap yang jual perempuan pakai tudung. Hari ni tangkap, lagi 2 hari dia datang balik jual lagi. Rupanya denda dah siap bayar. Untung tinggi, setiap RM1 dia dapat komisen 20 sen. Judi top up ni tak pernah yang RM1. Sekali top up kawan-kawan RM30. Bila RM30 dia dah ada berapa komisen dia? Dah ada RM6. Satu hari dia duduk-duduk di tepi jalan. Pasal yang kerja jadi tukang jual ni pun ramai. Seramai yang jual, seramai itu juga yang membeli. Jadi sungguh pun begitu, bila mana tuan-tuan dan puan-puan berkongsi tentang perkara-perkara ini, berkongsilah dengan berhikmah dan menjaga keselamatan diri. Sebab yang jual ni pun bukan boleh kira otak dia. Dulu zaman-zaman saya naik-naik dulu, kita duduk lepak depan kedai ramai-ramai, depan kedai jual tu, duduk ramai-ramai. Siapa datang kita halau, siapa datang kita halau. Dulu lah, zaman belum jadi wakil rakyat. Lepas tu polis pula datang halau gitu lah. Tak maaf lah, ini kejadian yang berlaku ni. Sejarah kita kat Duyung dulu. Report-report tak jalan, report-report tak jalan. Sebab apa? Sebab dia bersembunyi di belakang kedai jual top up online. Kita letak meja, kita ayai kita dulu situ. Siapa datang, kita tahu dalam di top up online, kita suruh halau. Last dari report polis, kita pula kacau ganggu. Dulu-dulu lah. Zaman muda-muda belia. Tapi itulah kejadian yang berlaku di sekeliling kita, tuan-tuan dan puan-puan. Wujudkan kesedaran. Jangan biarkan berlarutan. Hari ini mungkin bukan ahli keluarga kita terlibat, tapi esok kita tak tahu. Silap-silap anak kita, adik-beradik kita yang jadi mangsa kepada mereka. Masa tu pun dah tak guna lah. Kan? InsyaAllah mulakan sikit-sikit dengan ilmu apa yang ada. Tak dapat buat video, buat gambar. Yang penting ada perkongsian yang bermanfaat. Mana tahu jadi bekalan sebagai jariah di akhirat kelak. Mana tahu sekecil-kecil usaha tuan-tuan dan puan-puan ni akan memberi manfaat, memberi kesedaran. Dapat seorang dua pun dah Alhamdulillah, daripada tak buat apa-apa langsung. Sebab nanti tuan-tuan dan puan-puan juga akan dipertanggungjawabkan dengan amanah yang dipegang ni sebagai ketua komuniti, sebagai penjawat awam yang berada dalam dewan ini, sebagai manusia yang telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan kesejahteraan umat di bawah tabungannya. Sama-sama. Tak payah nak tuding lagi ini salah MC, ini salah polis, tak payah. Masing-masing dah buat kerja masing-masing. Daripada kita saling menyalahkan satu sama lain, kita tengok kat mana diri kita sebenarnya sendiri. Apa yang kita buat? Kawan kita main sebelah, apa kita tengok kita beri sokongan. Siap tanya menang ke kalah. Kan? Kawan ke tak kawan ada masa sebab dia tegur-tegur je. Jangan biarkan perkara itu berlaku di depan mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, besar harapan daripada pimpinan kerajaan negeri untuk bersama dalam perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dekat dengan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan daripada kepimpinan yang paling asas, paling bawah, yang menjadi kekuatan kepada yang atas. Pincang tuan-tuan dan puan-puan, pincanglah yang di atas. Rosaklah tuan-tuan dan puan-puan, rosaklah yang di atas. Kita saling bergantung. Adanya saya kat depan ni kerana kekuatan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di bawah. Menjadi binting harapan.
bantulah sama-sama kepada kerajaan, cuba yang terbaik, dan yang penting jangan jadi rakan subahat. Kadang-kadang kita leka, kita biarkan saja depan mata, takut nak tegur, segan nak tegur, takut hilang kawan. Tapi kerana takut hilang kawan, sebenarnya kita akan hilang maruah, hilang negeri, hilang negara satu hari nanti. Jangan, jaga baik-baik. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Sekarang ni kes dia pelik. Hari-hari kita dikejutkan macam-macam berita, semua sensasi. Ya, rasa boleh. Dan Encik Saidah nak jawab dengan bini dia pun tak tahu dia jawab apa. Sebab dia pegawai yang uruskan MC ni. Ya, sekarang cikgu sekolah pun dah tak percaya. Dia buat kerja lah ni benda semua. Kita jangan suka-suka gelak. Hari ni kita nasib baik, aib kita ditutup Allah. Esok mesti kita tak tahu bagaimana. Bahagian dia kita dah nampak, silap kita jangan duga. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Apapun, selamat berkarya, selamat berkongsi yang baik-baik saja, dan semoga Allah memberkati segala usaha tuan-tuan puan-puan semua. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama merasmikan bengkel pemantapan konten kreator KP Kesedaran Jenayah skema tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.